Hai, ya Rabbi, ya Rabbi. Rabbi. Isi dia. Buah Nabi berasal dari Sarawak. Sarawak aja ada buah ni. Mungkin di sini dah ada dah orang tanam. Makan dia dengan nasi, kena celur dulu Nabi tu bagi lembut. Kemudian dah lembut kita taruh garam, tuskan dia, taruh garam. Nak makan suka-suka cara masing-masing. Kalau nak makan dengan nasi ratah itu saja pun sedap. Makan macam tu ajak pun nyaman juga tu. Makan macam tu ajak. Yang lemak. Entahlah asyik mana nak madah rasanya. Orang Sarawak je tahu. Tak tahu nak cakap. Dia punya sedap. Lemak dia. Sedap. Memang sedap. Buah Nabi ni hanya terdapat di Pulau Borneo sahaja banyak buah ni.